Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini kita akan masuk satu topik yang sangat penting. Bukan saja untuk untuk habiskan modul ni, tapi untuk pastikan kamu balik rumah dalam keadaan selamat, cukup sifat bila bekerja nanti. So tajuk kita ialah keselamatan dan kesihatan pekerjaan, khusus untuk kerja-kerja pemasangan kabel-kabel telekomunikasi. So bila kita sebut kabel telekomunikasi, kita bukan sekadar tarik wire ya. Ada elektrik, ada kerja kat tempat tinggi, ada kerja dalam lubang. So jadi kalau tak tahu cara yang betul, ia boleh jadi sangat bahaya. So jom kita tengok kenapa keselamatan ni sangat penting. So kenapa kita sibuk sangat nak belajar pasal keselamatan ni? So ada 4 sebab utama. So yang pertama, kita nak cegah kemalangan lah. So kita nak elakkan diri kita daripada cedera. So tiada siapa yang pergi kerja nak balik dalam keadaan patah kaki ataupun kena renjatan elektrik, betul tak? So yang kedua adalah kita nak jaga peralatan. Kabel telekomunikasi ni, terutamanya kabel fiber optik ni adalah alat pengujian ni. Pengujian ni sangat mahal harganya. Kalau kita kasar ataupun salah pegang, so ia akan rosak. Jadi keselamatan juga bermaksud menjaga harta benda tempat kerja kita. Yang seterusnya adalah ikut undang-undang. Di Malaysia kita ada undang-undang keselamatan kerja. Kalau syarikat tempat kerja kita tak ikut, so syarikat boleh kena saman dan kita pun boleh hilang kerja. Yang keempat adalah kerja profesional. Orang yang buat kerja dengan sama selalunya kerjanya kemas dan berkualiti. Pelanggan pun akan puji dan percaya dengan hasil kerja kita. So analoginya kita menunggang motosikal sama macam kita naik motor lah. Kenapa kita pakai helmet? Pertama sebab tak nak kepala kita pecah kalau jatuh. Iaitu kita buat pencegahan jika berlaku kemalangan. Yang kedua sebab kita takut kena saman dengan polis. So itu kita ikut undang-undang. So konsepnya sama saja. So antara nyawa dengan kabel yang mahal, mana satu lagi penting? Mestilah nyawa kan? Tapi kalau boleh, kedua-dua kita nak selamatkan. Betul tak? Seterusnya kita kena tahu buku panduan ataupun undang-undang yang kita kena rujuk. Itu standard dan undang-undang piawaian. So jangan risau, nama dia nampak macam susah, tapi senang je nak faham. So IEC ataupun ISO antarabangsa, ini ialah standard antarabangsa. Di mana-mana negara pun mereka gunakan piawaian ini supaya barang elektrik dan kabel boleh disambung dengan selamat tanpa kira lama apa. OSHA 1994, ini tempatan lah. Ini undang-undang paling besar di Malaysia untuk keselamatan kerja. So akta ini kata majikan wajib sediakan tempat kerja yang selamat dan pekerja iaitu kita wajib ikut peraturan keselamatan. So dua-dua ada tanggungjawab. Yang seterusnya adalah MSIEC 60364 elektrik. So ini standard khusus untuk keselamatan pemasangan elektrik. Terutamanya pasal sistem pembumian, earthing, supaya kalau ada lintas pintas, arus elektrik akan lari ke bumi, bukan ke dalam badan kita. MS 1936 gentian optik. Ini standard khas untuk kabel fiber optik di Malaysia. Ia terangkan bagaimana cara nak sambung spacing dan tanam kabel fiber dengan selamat. So analogi pintar dia sama macam lubang pengecas telefon kamu USB Type-C tu. Kenapa hampir semua telefon sekarang guna lubang yang sama? Sebab ada standard antarabangsa iaitu ISO ataupun IEC. So kalau semua buat kepala charger sendiri, susah kita nak pinjam kawan punya kan? So kalau kita pasang kabel ikut suka hati kita tanpa rujuk MSIEC ataupun OSHA, agak-agak bangunan tu boleh lulus pemeriksaan bomba tak? Mesti tak kan? Sebelum kita sentuh sebarang kabel ataupun naik ke atas tiang, ada 3 langkah wajib yang kita kena buat. So kita panggil ia langkah persediaan. Yang pertama adalah kita buat site survey lah, tinjauan tapak. Kita kena pergi tengok dulu tempat kerja tu. Ada sarang tebuan tak kat tiang? Ada anjing liar tak kat bawah? Ada wayar elektrik yang terdedah tak? Kita kena scan kawasan dulu untuk cari bahaya. Yang kedua adalah permit to work ataupun PTW, permit kerja. So ini adalah borang kebenaran. Kita tak boleh main redah masuk kawasan orang untuk pasang kabel. Kena ada surat kebenaran rasmi yang menyatakan kawasan tu dah disahkan selamat untuk dimasuki.
Yang ketiga adalah taklimat keselamatan ataupun TBM, Toolbox Marketing. Sebelum start kerja pagi-pagi, semua pekerja kena berkumpul sekejap dalam 5 hingga 10 minit. So, penyelia akan terangkan siapa buat kerja apa hari ini dan apa bahaya yang perlu dipantau. So, bayangkan kamu nak masuk rumah orang untuk baiki kipas. Kena ketuk pintu dan minta izin tuan rumah dulu. So, itulah fungsi PTW. So, jangan main redah je. Kita tak boleh nak terus panjat bumbung rumah orang tanpa kebenaran. So, kenapa taklimat pagi ataupun TBM ni penting walaupun sekejap. Supaya kita semua tahu siapa buat apa. Dan tak adalah seorang tarik kabel ke utara, seorang lagi tarik ke selatan. Seterusnya berkaitan dengan alat pelindung diri iaitu PPE. So ingat ya, PPE ni bukan fashion tapi ini adalah benteng pertahanan terakhir badan kita daripada bahaya. So helmet dan harness ni iaitu tali pinggang keselamatan. Kalau kamu kena panjat tiang ataupun menara telekomunikasi, harness ni wajib pakai dan kena sangkut pada tempat yang kukuh. So kalau tergelincir, tali ni akan gantung kita daripada jatuh ke tanah. Helmet pula melindungi kepada kita daripada benda jatuh daripada atas. Seterusnya sarung tangan berpenebat, insulated glove, kabel tembaga, copper, boleh mengalirkan elektrik, terutamanya kalau ada kilat ataupun kabel pintas dengan tiang lampu. Sarung tangan khas ini akan menghalang elektrik daripada mengalir ke tangan kita. Yang ketiga adalah kasut anti-slip, safety boots. Tapak kasut ni tebal dan keras. Biasanya ada besi kat depan. So, ia akan melindungi jari kaki kita daripada dihempap barang berat dan mengelakkan kita daripada terpijak paku ataupun kaca tajam. Yang keempat adalah pelindung mata, safety goggles. Sangat penting semasa kita potong ataupun sambung kabel fiber optik. Sepihan kaca fiber yang sangat halus itu akan, kalau masuk mata, boleh menyebabkan buta kekal. So, kalaulah ada paku ke arah atas lantai, kasut sukan kain kamu boleh tak tahan kalau terpijak. Sebab tu kita kena pakai safety boots yang tapaknya ada pelat besi. So, laluan kabel, tray and conduit. Bila kita pasang kabel di dalam bangunan, kita tak boleh biar kabel tu bersepah atas lantai ataupun tergantung macam akar kayu dekat hutan. So, kita kena guna laluan khas yang selamat. Kabel tray. Dulang kabel ini macam jabatan besi yang dipasang dekat siling ataupun dinding. So, kita letak banyak-banyak kabel kat atas tu supaya tersusun kemas. Conduit, pipe perlindungan. So, ini pipe plastik keras, PVC ataupun besi. So, kita masukkan kabel kat dalam pipe ni. Fungsinya adalah untuk melindungi kabel daripada digigit tikus, terkena air ataupun terkena geseran tajam. Labeling, kita buat label. So, kita kena letak tag nama ataupun kod warna pada kabel. Contohnya kabel internet berwarna apa, kabel elektrik berwarna apa. So, jadi kalau ada kerosakan di masa depan, orang lain tak tersalah potong kabel. So, sama macam straw minuman. Kenapa air mengalir dalam straw? Supaya air tak tumpah merata-rata. Pipe conduit ini macam straw raksasa yang melindungi kabel, iaitu air di dalamnya, supaya tak rosak, dicucuk ataupun digigit binatang. So, bayangkan kalau tikus gigit kabel fiber internet korang, apa jadi pada kelajuan wifi rumah? Mesti terus no internet access kan? Sebab tu kena ada pipe conduit. Sekarang kita masuk bab yang paling mendebarkan, bahaya elektrik. Walaupun kabel telekomunikasi ni biasanya guna voltan rendah, bahaya elektrik tetap ada bila ada berdekatan dengan kabel kuasa elektrik TNB. So, ada 3 bahaya utama. Yang pertama adalah renjatan elektrik, electric shock. Ini berlaku bila badan kita menjadi jabatan untuk elektrik mengalir ke bumi. Contohnya kita sentuh wire hidup yang terkoyak. So, arus elektrik ini akan lalu dalam badan kita dan ini sangat sakit serta boleh mematikan fungsi jantung. Lita pintas, short circuit, berlaku bila wayar positif live bertembung terus dengan wayar negatif, neutral, tanpa melalui beban alat elektrik. Sentuhan ini menghasilkan percikan api yang sangat besar dan boleh meletup.
kebakaran, fire. Bila kita pasang terlalu banyak kabel pada satu soket, overloading, kabel akan jadi terlampau panas. Penyebab plastik peluh cair dan akhirnya keluar api yang mencetuskan kebakaran besar. So arus elektrik ni macam air sungai yang mengalir deras. Penebat kabel tu tebing sungai. Kalau tebing pecah, iaitu penebat rosak, air akan melimpah keluar dan akan berlaku banjir, iaitu lintah pintas dan juga renjatan. So siapa kat sini pernah nampak plug kat rumah dia hitam-hitam ataupun cair? Itu tanda apa? Ya, itu tandanya overloading ataupun lintah pintas yang hampir-hampir nak membakar rumah kita. Kesan renjatan kepada badan. Kamu tahu tak apa akan jadi pada badan kalau kita kena renjatan elektrik? Kesannya ada dua jenis. Yang pertama adalah kesan segera berlaku on the spot. Pertama, luka terbakar yang teruk pada kulit luar dan dalam daging. Dan daging dalaman lah. Kedua, otot kejang. Muscle spasm. Ini bahaya sebab kalau kita pegang wayar elektrik, otot tangan kita akan mengejang dan menggenggam wayar itu dengan kuat. Kita tak boleh nak lepaskan tangan kita sendiri. Yang seterusnya adalah ketika jantung kita berhenti, elektrik mengganggu degupan jantung asal dan boleh menyebabkan kematian serta-merta. So kesan jangka panjang, kesan selepas beberapa minggu ataupun bulan, walaupun terselamat, sisa saraf kita boleh rosak menyebabkan anggota badan kita jadi kebas-kebas. So otot jadi lemah ataupun buah pinggang rosak sebab kena proses sel-sel badan yang mati akibat terbakar. So kenapa orang kata jangan sentuh mangsa yang tengah kena renjatan elektrik dengan tangan kosong? Sebab badan mangsa tu tengah ada elektrik. Kalau kita sentuh, kita pun sekali melekat. Kalau nampak rakan sekerja kena renjatan, anda jangan panik. So ingat formula keselamatan paling popular di dunia, DRCAB. D, danger, bahaya. Jangan terus lari pergi peluk mangsa. Matikan dulu suis utama elektrik. Gunakan kayu kering ataupun bahan bukan logam untuk tolak wayar elektrik menjauhi mangsa. Pastikan diri kita selamat dulu. Yang kedua adalah R, respon, tidak balas. Tepuk bahu mangsa dan tanya, "Encik okey tak?" Kalau tak sedar diri, terus minta kawan lain call 999 dengan segera. C, compression, tekanan dada. Kalau mangsa tak bernafas, mulakan CPR. Letak tangan di tengah dada mangsa dan tekan sebanyak 30 kali dengan laju dan kuat. A, airway, saluran pernafasan. Dongakkan kepala mangsa sedikit untuk pastikan saluran pernafasannya terbuka dan tiada bendangsing dalam mulut. B, breathing, bantuan pernafasan. Berikan 2 kali hembusan nafas buatan. Kemudian sambung balik tekanan dada, ulang sehingga ambulans sampai. So, langkah pertama tadi apa? Terus tarik mangsa ke ataupun cari suis utama dulu? Betul kita cari suis utama dulu untuk elakkan diri kita pun jadi mangsa yang kedua. So, alat pengujian kabel. Bila bekerja dengan kabel, kita tak boleh main teka-teka sama ada kabel tu ada elektrik ke tak. Kalau ataupun kabel tu rosak ke tak. So, kita kena gunakan mata kita, ketiga kita, iaitu alat pengujian. Yang pertama, multimeter. So, ini alat yang paling wajib ada dalam poket setiap technician. Alat ini boleh mengukur 3 benda asas, iaitu voltan, tekanan elektrik, arus, aliran elektrik dan juga rintangan, iaitu kesinambungan, continuity. So, nak tahu kabel tu putus di tengah jalan ke tak. So, yang kedua adalah Mega insulation tester. Alat ini abang kawasan kepada multimeter. Mega ni digunakan untuk menguji kekuatan kulit ataupun penebat kabel. Ia akan menghantar voltan yang tinggi ke dalam kabel untuk melihat sama ada arus elektrik bocor keluar daripada kulit kabel ataupun tidak. Kalau bocor, kabel tu tak selamat digunakan. So, multimeter ni macam alat ukuran tekanan air dalam paip. Mega pula macam alat yang pump air tekanan sangat tinggi untuk cek sama ada paip tu ada lubang bocor yang halus ataupun tidak. Sebelum kita start potong satu kabel lama, apa kita kena buat dengan multimeter dulu? So, kita kena cek voltan dulu untuk pastikan kabel tu betul-betul mati, iaitu tiada elektrik. Amalan selamat, lifting and storage.
Kerja pasang kabel ni banyak guna tenaga fizikal. Gulungan kabel selalunya sangat berat. So, jadi kita kena tahu cara angkat barang yang betul supaya pinggang kita tak rosak. Yang pertama, cara angkat berat itu ergonomik. Jangan sesekali membongkokkan belakang kamu semasa nak angkat berat daripada barang berat daripada lantai. So, itu boleh buat tulang belakang lari daripada slip disc. Cara betul kita bengkokkan lutut, posisi mencangkung sedikit, pastikan belakang sentiasa lurus. Rapatkan barang ke dada dan gunakan kekuatan otot peha untuk berdiri semula. So, kalau barang tu terlampau berat, minta tolong rakan sepasukan ataupun guna troli. Jangan tunjuk hero. Yang kedua adalah cara simpan kabel dalam stor. Pastikan stor sentiasa kering sebab air ataupun kelembapan boleh merepotkan kabel ataupun mengarahkan bahagian dalaman kabel kuprum. Letakkan gulungan kabel di atas rak ataupun pelet kayu. So, jangan terbiar atas lantai simen secara terus supaya tak lembab. Siapa kat sini pernah rasa sakit pinggang sebab salah angkat angkat barang berat? Itu sebab otot belakang kamu dipaksa buat kerja berat. So, ingat guna otot peha bukan otot belakang. Kitas mula dan pelupusan. So, air sekali apa kita nak buat dengan baki-baki kabel ataupun kabel lama yang kita dah cabut keluar. So, jangan buang dalam tong sampah biasa Yang pertama adalah tembaga copper bernilai tinggi ni. Di dalam kabel telekomunikasi yang lama biasanya ada logam tembaga yang sangat berkualiti. Tembaga ni boleh dikitas semula berkali-kali tanpa hilang kualitinya. Yang kedua adalah pisah dan kupas. Kita gunakan alat khas bernama cable stripper, iaitu mesin pengupas untuk asingkan kulit plastik PVC daripada logam tembaga di dalamnya. So, jangan sesekali bakar kabel tu untuk buang plastik Bakar kabel akan mengeluarkan asap hitam berasid yang sangat toksik kepada peparu kita dan mencemarkan alam sekitar. Hantar ke pusat kita semula. Tembaga yang telah dikupas bersih boleh dikumpul dan dijual ataupun dihantar ke pusat keselamatan, pusat pelupusan berdaftar untuk dijadikan kabel baru. So, ini adalah amalan mesra alam yang sangat bagus. Sama macam kita nak makan pisang. Kita kupas kulitnya guna tangan, lepas tu makan isi dalamnya. Kita tak bakar pisang tu sekali dengan kulit, betul tak? Jadi kabel pun sama. Kita kupas elok-elok, ambil tenaga di dalamnya. So, kenapa tak boleh bakar kabel plastik untuk ambil tembaga? Sebab asap hitam tu sangat beracun untuk kita sedut. So, ia akan merosakkan lapisan ozon bumi kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.